Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk disable option Quick Cash In dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Langkah pertama, anda buka dulu aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Contoh saya punya Touch 'n Go e-wallet, saya dah enable biometric authentication. Jadi saya kena scan dulu saya punya fingerprint. Seterusnya kita tekan pada balance, di atas tu tekan je pada balance, dia akan paparkan option seperti ini. Alright, lepas tu kita kena tekan pada Go Plus Balance. Sebab Quick Cash In ni sebenarnya adalah untuk Go Plus Balance. Yang mana kalau kita enable Quick Cash In, setiap kali kita reload masuk ke e-wallet Touch 'n Go, kalau reload tu melebihi RM10, dia akan automatic masuk kepada Go Plus Balance. Jadi kita kena tekan pada Go Plus Balance. Alright, dia akan naik paparan seperti ini. Anda tengok di atas kanan skrin ada 3 titik itu. Kena tekan pada 3 titik itu, dia akan keluar paparan option seperti ini. Lepas tu kita kena tekan pada option settings. Tekan pada settings, tunggu sekejap dia loading, kita akan nampak setting Quick Cash In. Seperti inilah. Ni contoh e-wallet Touch 'n Go saya dah enable Quick Cash In. Jadi dia akan naik warna biru macam tu. So nak disable, kita klik dekat option button belah kanan tu. Kemudian dia naik message disable Quick Cash In. Once Quick Cash In is disabled, your e-wallet balance will not automatically cash in to Go Plus. Jadi kalau nak disable, tekan yes disable. Kemudian kita akan nampak Quick Cash In, dia akan jadi blur macam ni. Alright, jadi bila kita dah disable Quick Cash In dan kita patah balik ke menu sebelum tu, Touch 'n Go e-wallet dia akan automatic detect kita tak enable option tu dan dia akan paparkan macam ni. Tunggu saat lah, dia akan refresh, dia akan naik macam paparan untuk enable semula Quick Cash In. Jadi kalau anda tak nak enable, biarkan macam ni sahaja. Alright, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.